Hai semua dan selamat datang. Untuk perkongsian kali ini, kita akan kupas satu benda yang boleh kata nadi perakaunan. Apa dia? Ledger. Okey, cuba kita fikir sekejap. Macam mana sesebuah bisnes, tak kisahlah besar ke kecil, nak pantau setiap satu transaksi kewangan dia? Kalau tak, memang huru-hara kan? Jadi, untuk fahamkan semua ni, kita akan pecahkan kepada 5 bahagian. Kita akan mula dengan yang paling asas, lepas tu kita tengok macam mana semua ni berfungsi bersama. Dah sedia? Jom kita mulakan. Okey, yang pertama sekali, apa itu ledger? Selalu kita dengar orang sebut ia buku akaun utama. Tapi apa maksudnya tu sebenarnya? Cuba bayangkan, ledger ni macam satu perpustakaan besar untuk semua data kewangan syarikat. Setiap satu transaksi, dia ada fail khas dia sendiri, tersusun rapi dalam perpustakaan ni. Baiklah, sekarang kita dah tahu apa itu ledger. Jom kita tengok pula enjin yang buatkan keseluruhan sistem ni berjalan lancar. Ini dia peraturan emas dalam perakaunan. Bunyinya mudah je. Untuk setiap urus niaga, mesti ada satu debit dan satu kredit. Dan jumlah kedua-duanya mesti sama. Kenapa ini penting? Sebab inilah yang pastikan buku akaun kita sentiasa seimbang. Tak ada yang lari. Jadi, dalam setiap akaun dalam ledger tu, ada 2 bahagian. Sebelah kiri, kita panggil debit atau DT. Dan sebelah kanan pula, kita panggil kredit atau KT. Dua-dua ni macam lawan antara satu sama lain, tapi tujuannya untuk pastikan semuanya seimbang dan terkawal. Persoalannya sekarang, macam mana kita nak tahu bila nak debit, bila nak kredit? Jawapannya ada pada cara kita kelaskan setiap akaun tu. Senang je. Kita cuma perlu ingat 2 kumpulan ni. Pertama, kumpulan BAA, B untuk belanja, A untuk aset, A lagi satu untuk ambilan. Kalau apa-apa dalam kumpulan ni bertambah, kita rekod di sebelah debit. Kumpulan kedua pula, LEH, L untuk liability, E untuk equity dan H untuk hasil. Kalau dalam kumpulan ni pula yang bertambah, kita rekod di sebelah kredit. Mudah kan? Okey, jom tengok contoh untuk kumpulan BAA. Apa yang termasuk dalam kategori ini? Belanja, macam gaji, sewa, bil utility. Aset pula, benda yang syarikat miliki. Contohnya tunai, duit dalam bank, kenderaan. Dan ambilan, tu bila pemilik ambil duit atau barang untuk kegunaan peribadi. Untuk kumpulan LEH pula, kita ada liability, ni merujuk kepada hutang syarikat macam pinjaman bank. Lepas tu equity, iaitu modal atau pelaburan daripada pemilik. Dan akhir sekali hasil, yang mana ni adalah semua pendapatan yang bisnes dapat, macam hasil jualan. Baiklah, teori dah cukup. Sekarang masanya kita tengok macam mana semua ni berfungsi dalam situasi sebenar. Jom kita ikut satu contoh urus niaga daripada mula sampai habis. Okey, bayangkan ada satu bisnes baru nak mula. Pemiliknya masukkan modal. Ada tunai RM5,000, duit dalam bank RM20,000 dan sebuah kenderaan bernilai RM15,000. Semua ni kita rekod dulu dalam jurnal am. Macam yang anda nampak ni. Jumlah modal semua sekali RM40,000. Dari jurnal tadi, sekarang kita pindahkan atau post maklumat ni ke dalam ledger. Kita mulakan dengan akaun tunai. Ingat, tunai ni aset kan dalam kumpulan BAA. Bila aset bertambah, kita rekod di sebelah debit. Jadi RM5,000 masuk ke bahagian debit akaun tunai. Sama juga macam akaun bank. Bank pun aset dalam kumpulan BAA. Jadi bila duit masuk bank, aset kita bertambah. Kita debitkan RM20,000 dalam akaun bank. Sekarang kita kena seimbangkan catatan ni. Semua aset tadi datang dari mana? Dari modal pemilik. Modal ni di bawah equity dalam kumpulan LEH. Bila equity bertambah, kita kena rekod di sebelah kredit. Sebab tu jumlah keseluruhan RM40,000 kita kreditkan dalam akaun modal. Nampak tak? Debit dan kredit dah seimbang. Okey, bila dah sampai hujung satu-satu tempoh perakaunan, contohnya hujung bulan atau hujung tahun, kita tak boleh biarkan macam tu je. Setiap akaun dalam ledger ni perlu diimbangkan atau ditutup. Apa maksudnya mengimbangkan akaun? Senang je. Kita cuma perlu kira jumlah keseluruhan sebelah debit dan jumlah keseluruhan sebelah kredit. Lepas tu, kita cari perbezaannya atau baki akhir akaun tu. Tujuannya nak pastikan kedua-dua belah sama. Jadi, apa jadi dengan baki akhir tu? Kat sini ada 2 jenis akaun. Pertama, akaun nyata. Macam asset, liability, equity. Baki akaun-akaun ni akan dibawa ke hadapan ke tempoh seterusnya. Manakala, untuk akaun nominal, iaitu hasil dan belanja, baki dia akan ditutup dan dipindahkan ke akaun lain untuk kita kira untung rugi.
Lepas tu, akaun ni akan jadi kosong balik, sedia untuk tempoh baru. Jadi, kalau kita fikirkan balik, ledger ni sebenarnya bukan setakat buku yang penuh nombor kan? Ia sebenarnya macam pencerita. Setiap catatan tu macam satu perkataan dan setiap akaun tu pula macam satu bab dalam kisah perjalanan kewangan bisnes anda. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Sekarang anda dah faham asas tentang ledger ni. Kalau anda nak tahu kesihatan sesebuah syarikat baru, akaun mana yang anda rasa paling penting untuk dipantau? Fikir-fikirkan.